Datuk, boleh ulas sikit pasal High Council? Datuk, apa komen Datuk selepas pembongkaran aktiviti High Council baru-baru ni? Rasanya ada berlaku sikit salah faham terhadap niat asal High Council ni. High Council ditubuhkan untuk tujuan yang baik, tetapi ada setengah pihak memanipulasikan kenyataan seakan dia kelihatan buruk. Yang kuat disanjungi, yang lemah jadi tempat pijak untuk melompat tinggi. High Council, hari penghakiman bagi semua. High Council adalah satu badan yang berkuasa mentadbir pelajar sekolah selepas sesi persekolahan tamat. Apa yang korang tengah tengok ni, inilah malam manifesto. Ni Megat Kapla tahun ni, orang yang paling berkuasa dekat High Council. Ni Jojo, orang kuat Megat, ketua rumah Pak Pandey, power dalam MMA, attention seeker. Ni pula Adik, setiausaha perbendaharaan High Council. Semua peraturan High Council ada dalam kitab High Council yang dia pegang. Woi. Apa kau ni? Kiranya itulah kiblat dia. Kau belakang power sebab ada Megat belakang kau. Kat sini lah, tengok. Match ini aku refresh balik peraturan High Council. Pertama, jangan pukul telur. Kedua, jangan main pala. Kat sekolah ni, semua orang kena ikut telunjuk dia orang. Itu benda ni.
Ingat, kalau tak ada lesen, jangan banyak action. Tak matang tu, aku dah tegur. Lek dah matang. Kau matang dah. Even makan dekat DM pun kena catu dengan diorang. Lesen ada lesen. Nggak ada. Lesen. Siapa ada lesen, makan sedap. Moi salt chicken pula tu. Makanan idaman pelajar semua dekat sini. Ini kisahku. Macam mana aku survive dalam penjara High Council ni. Kalau watak utama cerita ni adalah budak ni, cerita ni dah berakhir dengan ending yang best. Tapi itulah, yang depan ni bukan aku. Aku yang kat belakang tu lah. Belajar teruk. Hah? Sukan ke laut. Alah. Kamu ustaz lagi dah pancing ke? Beli punching bag. Abang. Cantik. Ajak eh. Sikit. Oh. Ni. Sedap. Elok. Sikit. Naik. Semua benda kau tak boleh buat. Memalukan muka daddy je. Cuba jadi macam abang kau. Jadi anak jantan. Acap. Nak bully junior, kena ada lesen. Aku dengar kau tak ada bayar lesen untuk kau. Macam mana nak settle? Budak-budak kau yang kacau budak-budak aku dulu. Sekarang ni macam mana? Kasih settle lah! Buat juga kau nyalain ketua rumah Pablalang. Apa kata kita settle sesi manifesto pilihan raya. Apa macam? Wow. Korang kalau nak bercumbu, jangan kat sini. Tapi kalau kau nak bertumbuk, ajak aku sekali. Megat nama diberi, pangkat kapla sudah didaki. Apa yang kau tak puas hati lagi? Akhirnya kesunyian yang menemani sepi. Kata-kata terima kasih tak pun diberi. Palau lagi. Leh bos. Macam tak biasa pula kena palau. Sebab dah biasa lah aku masih berdiri kat sini. Kalau tak aku dah duduk balik. Okey, jom ikut saya. Gimana? Kif apa? Minum ais? Roti anak. Roti anak. Dah nama pun pemerintah. Tak semua orang suka. Lagilah kau pemerintah yang zalim. Rekod. Time ni nak rekod. Bodoh macam mana rekod. Kau ingat kelakar? Kita orang korbankan masa cuti kita orang. Kalau korang tengah tengok ataupun dengar, maksudnya korang dalam podcast Sembang Sampai Lebam.
Hari ni kita nak borak pasal apa, guys? Pasal Tiba-tiba bau busuk lah kat sini. Korang okey ke tu? Tak menarik. Macam live call sekarang. Saya pun tak tahu sampai bila saya boleh sorok benda ni, Pak Alumni. Lah ni semua wartawan, media duk tekan-tekan saya. Pengetua kena ingat macam mana pengetua boleh naik sampai tahap macam ni kalau bukan kerana alumni. Ingat pengetua, jangan jibang. Kau okey tak ni? Okey lah. Tak payah menipu lah. Tu, siapa buat tu? Jatuh. Kah, kita ni kalau bagi tu masalah kita, tak jadikan kita ni tak jadi anak jantan lah. Aku abang kau. Masalah kau, masalah aku juga. Ya, memang aku beban keluarga selama ni. Weh, relax lah. Apa yang emo sangat kau ni? Beban ayah, beban kau. Aku ni memang bukan anak jantan macam kau. Anak kebanggaan ayah. Weh, Kak. Weh! Kalau tak mampu nak jadi bunga ros di taman bunga cemara, at least jadilah burung yang berterbangan mengambil madu de bunga. Agak-agak, bos. Nak jadi burung macam mana tu? Diam je. Kaha. Kita ni akademik tak pergi, sukan pun tak pergi. So ada satu je cara untuk kita menonjol. Dengan ni. Jangan risau. Beja jaga becik Relax bro. Ingat, hanya raja dapat menikmati semua. Semua benda kau tak boleh buat. Memalukan kededi je. Cuba jadi macam abang kau. Jadi anak jantan. Jom, kita kembalikan kuda baca tu. Salah. Kuda baca tu matematik. Kudeta. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective.
vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Speaking slow, speaking fast, not the roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Adrenaline, the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. Joy megat, bos. Aduh, apa benda dia buat ni? Aku suruh dia belajar rajin, bukan untuk join organisasi bodoh tu. Habis tu bos suruh dia bergaduh kan? Siap tunjuk buku 5 lagi. Okey, buku 5 tu maksudnya buku dengan 5. Baca buku 5 jam sehari, faham tak? Tinggi sangat ni bos. Tinggi sangat? Ada buku 5, tunjuk. Ada ni. Tu buku 5 ke apa kacang? Nak try? Try? Sedap ni. Kau buat apa ni kah? Jadi anak jantan. Ni bukan anak jantan kah? Ni anak sial. Kau, kalau nak stay makan nasi sayur layu tu, silakan. Aku nak muih saus chicken. Wow, lag Tuan KP. Kalau tak puas hati, kita jumpa malam manifesto. Esok, kita akan adakan malam manifesto antara rumah Pak Janin dan si Tanggang. Pemacam. Tak payah tunggu malam. Kali ni, kau ikut masa aku. Esok, siang, kita settle. Tapi, kalau aku yang menang, kau jangan libatkan adik aku dengan kau si bodoh kau ni. Okey. Tapi, kalau rumah aku yang menang, adik kau tahun depan naik kapal. Apa ni? Kau tak semak tadi. Kau bilang tak power sebab ada megan dengan kau. Kalau aku join korang janji tak sentuh diorang lagi. Kenapa Semua sibuk sangat beria-ria nak naik ni. Entah weh. Pijak orang ni best kot. Kena rasa dulu baru tahu kot. Korang tak rindu Adib ke? Dia mangsa keadaan. Kita pun mangsa keadaan. Tukar punching bag.
Jangan risaulah kalau korang kena pukul ke apa ke. Aku boleh backup, aku masuk punya. Korang dah nak start pukul ke? Awal lah. Kalau kena kita masuk campur, sorry bro, cuci tangan dah. Belum cuci tangan tengah makan ayam. Nak? Bukan ke korang dulu yang berdua nak hentikan Haikal Semengarut ni? Inilah masa dia. Aku tahu kau nak jadi hero. Kita nak buat dah semua tu. Sia-sia je bro. Follow the flow. Kan? Siap manifesto pilihan raya. Rumah Pak Janin dan rumah si Tanggang. Dimulakan! Kota Merah! Bagi kami. Tak nak buat rasa-rasa. Aduh, tak kena pula. Ke kau nak aku backup macam aku backup adik kau? Buku bertemu ruang. Kalau kita lupa dengan buku, fikiran kita jadi tak luas. Anak jantan kan, pakai ini, bukan pakai ini.
Dia macam ni. Aku belum habis fungsi lagi, apa kau KO kan tu? Habis bos tunjuk sini kepala tadi, ingat jek kepala dia. Kau jek kepala aku. Okey, sekarang cuba. Awal lah masuk. Kau goy ya. Takkan aku nak pergi dengan kau. Kau lah datang aku. Kau goy tu. Dia goy tu. Kau datanglah. Aku nak ayah tengok peristiwa bersejarah tadi. Dan aku kalah. Kaplah High Council. Dah. Kejap bos, sikit lagi. Dah kalah dah. Tak matang tu kalah. Last, dua-dua pihak rugi. Tak ada siapa menang. Dua-dua kalah. Lembik, memalukan. Didi. Ingat anak-anak keringat. Kita anak jantan. Kita hidup cari keringat. Stay dalam keringat. Jangan cibam. Jibiak Pak Alumni, jibiak. Macam ni lah. Kalau Pak Alumni anak jantan sangat, jom
Apa kata kita buka buah? Pak Pengetua, Pak Pengetua. Tak ukur ke langit ini kerendah? Nampaknya saya nak kena ingatkan balik pada Pak Alumni. Saya ni kapla jenis yang lagu mana? Bismillah. Datuk, betul ke Datuk terlibat dalam melindungi sebuah organisasi gangsterism di sebuah sekolah baru-baru ni? Organisasi gangsterism? Setahu saya, High Council ni membentuk jati diri pelajar. Kita ada PKN dan juga kita ada Biro Tata Negara selepas sekolah. So betul lah ada. Betul lah. Nak kata ada. High Council. Bucah lah tu. Memang betul lah. High Council ni ditugaskan untuk mendisiplinkan pelajar. Kita ada badan dan juga unit disiplin. Cara je yang berbeza tetapi matlamat ni sama. Datuk Abu Yamin. Dulu cita-cita saya nak jadi seorang anggota polis. Tapi apakan daya, saya hanya mampu jadi wartawan je. Tapi matlamat saya tetap sama. Bantras Buli. Hapuskan High Council. Tak payah bergaduh nak dapat lesen untuk merasa Muiz Hot Chicken. Nikmatinya di seluruh cawangan kami di seluruh Malaysia. Atau datang ke outlet kami di Johor. Daging ada? Daging? Kau buta ke ni kena apa? Ayam okey? Ayam okey. Aku baru jumpa dia kemarin. Sihat je. Aku kerja ni je lah. Tak berjaya macam korang. Apa hal pula? Okey apa jual ayam? Dengan cerita cawangan dia seluruh Malaysia. Tak kira outlet dia kat Johor lagi. Tapi hati-hati sikit dengan polis. Tu ayam lain tu. Binyah. Tak berubah-ubah. Kau panggil aku apa? Binyah. Nama kau lah kan? Yang pergi walau kau cuba tu fahami apa yang hilang di dalam diri. Korang okey ke tu? Tak mandi. Macam mana kau lah? Okay, one more. Tahan je. Omong ah. Okay. Keep rolling. We are filming a movie. Maybe that will go out in March, November. Sekolah. Jadi betul. Jangan. Kasih. Betul lah. Nak kata pulang kan. Memang lah ni. Bucah lah tu. Memang susah lah. Lebih penakut dia. Kenapa kau pada Ida?
Nampak dah ni. Nampak. Aku ingat nampak tu. Nampak dah ada Betul banget macam tu. Nabi-nabi yang betul banget mengambil tebu tu.